Sekolah sepatutnya menjadi tempat yang selamat. Tapi bagi mereka, hari-hari adalah mimpi ngari. Haji! Syak! Duit aku mana? Mana dia? Duit aku. Cik. Syak, kau nak ambil apa? Duit aku, Syak. Dia tak ada dia kan? Dia mak aku baju untuk makan, Syak. Ini kau bawa? Ha? Ni aku ambil. Syak, kau nak apa? Bawa duit aku semalam. Ha? Kau? Kau bawa Tak bawa duit. Aku tak bawa duit aku. semalam kan? Tolong jangan Ha? bagi aku, Syak. Kau lupa? Tolong, Syak. Oh, ni memang ni. Ish, Syak. dah. Puas aku. Adli, kau okey ke tak ni? Kenapa kau tak lawan? Dah berapa kali dah syak macam ni dekat kau? Aku takut, Meh. Aku risau. Diorang pukul aku lagi kat luar nanti. Tak boleh jadi ni. Kalau aku diam, bermakna aku ni bersubahat. Aku kena buat sesuatu. Bau pula. Kerja aku. Serius. Ni basah-basah ni. Kau nak lakukan ni Adli. Syak! Cukup beratur kau boleh Adli! Tak. Asal kau nak cari hero kan? Ha? Aku takkan ke tepi. Apa yang kau buat ni adalah perkara yang salah. Aku dah rekodkan perbuatan kau. Dan juga aku dah bagi tahu dekat Puan Fatimah apa yang boleh kau buat. Alamak. Mana tu? Cikgu kau pilih di sekian sekarang. Baik tu. Beberapa hari berlalu dan mereka telah dikenakan hukuman gantung sekolah selama 2 minggu atas kesalahan membuli dan menyebabkan rakan-rakan berasa tidak selamat berada di sekolah. Akhirnya mereka insaf dan bermaafan serta berjanji untuk tidak mengulang salah yang sama. Itulah kepentingannya untuk kita berani menegur kesalahan dan mengambil tindakan, kerana sikap berani kita mampu menjadi suara kepada mereka yang takut untuk bersuara.